Bahagian yang seterusnya, contoh 83 masih dalam ujian hipotesis bagi mu dan sigma diketahui. Okey, kita lihat pula contoh 8.3. Satu lagi bentuk ujian hipotesis. Kali ini ialah ujian hipotesis satu hujung sebelah kiri, iaitu kawasan penolakan berada di sebelah kiri. Okay, dalam contoh 8.3, berbunyi Persatuan Pelajar IPT mendakwa bahawa perbelanjaan sebenar ialah RM40 seminggu. Tetapi Kementerian Pengajian Tinggi KPT tidak bersetuju dengan mengatakan bahawa perbelanjaan sebanyak RM40 seminggu adalah terlalu tinggi. Untuk menyelesaikan perbezaan pendapat ini, KPT telah mengambil satu sampel yang terdiri daripada 100 orang pelajar dan didapati purata sampel ialah RM38. Kajian lalu menunjukkan sistem piawai taburan perbelanjaan mingguan pelajar ialah RM12.20. Adakah dakwaan KPT tersebut boleh diterima pada aras keertian 1%? Okey, ini adalah contoh ujian hipotesis yang berkaitan dengan kat situ disebut dalam kalau ujian hipotesis selalunya dia mesti ada aras keertian. Okey, seperti mana biasa kita lihat apa maklumat yang diberi. Okey, kita lihat kita highlightkan nombor-nombor yang diberi, angka-angka yang diberi. Kita ada perkataan 40, RM40. Kita ada RM40. Kemudian kita ada lagi sekali RM40. Apa yang dimasukkan dengan ayat ni tadi 40. Kemudian kita ada 100 orang dan juga purata sampel. Kali ini jelas disebut purata sampel. Purata sampel ialah RM38. CCM piawai disebut CCM piawai RM12.50 dan aras keertian 1%. Okey, kita lihat angka yang pertama RM40. Satuan pelajar mendakwa perbelanjaan pelajar adalah 40 seminggu. Tetapi KPT tidak bersetuju dengan mengatakan bahawa perbelanjaan sebanyak RM40 seminggu adalah terlalu tinggi. Untuk menyelesaikan perbezaan pendapat ini, okey, jadi kalau RM40 tu kalau kita lihat, ini contoh ayat di mana RM40 ni ialah menunjukkan nilai, orang kata dia tidak berkait dengan nilai purata. Ayat sebelum RM40 tak ada sebut perkataan purata. Jadi kita tak sejak kalau sebelum ni dia sebut purata jadi kita boleh pilih sama ada itu ialah purata mu ataupun purata bagi X bar. Okay, cuma kat sini dia tak sebut perkataan RM40, tapi 40 ialah angka yang orang kata angka yang cuba dibuktikan. Satuan pelajar mendakwa perbelanjaan pelajar ialah RM40 seminggu. Tetapi KPT mendakwa bahawa perbelanjaan RM40 seminggu itu adalah terlalu tinggi. Jadi maksud lain perkataan dakwaan KPT ialah perbelanjaan pelajar sepatutnya tidak melebihi RM40. Jadi RM40 kat sini ialah nilai yang didakwa ataupun nilai yang yang diperdebatkan, yang cuba diuji nilai tersebut. Okay, dalam konteks ujian hipotesis, kita ada angka 40. Persatuan pelajar mendakwa perbelanjaan pelajar ialah RM40 seminggu. Manakala bagi KPT, RM40 seminggu itu adalah terlalu tinggi, dan terlalu tinggi bermaksud nilai dia mesti tak melebihi 40. Jadi dalam konteks ujian hipotesis, ini juga contoh ayat yang menunjukkan bahawa inilah nilai yang akan diuji dalam ujian hipotesis tersebut. Walaupun dia tak sebut perkataan mu. Dia menyebut nilai yang diperdebatkan, nilai yang dipercayai ialah RM40 tersebut. Persatuan pelajar mendakwa RM40 seminggu, tapi KPT mendakwa tidak, RM40 itu adalah terlalu tinggi. Dalam konteks ujian hipotesis, bila kita nak buat ujian hipotesis, kita kena ingat dia mesti ada external dan dia mesti ada hipotesis alternatif. Dan oleh kerana data daripada sampel, walaupun perkataan tersebut tidak menyebut
mu ataupun kita tak boleh mengenal pasti min populasi seperti biasa. Okay. Tapi kalau lihat pada data yang seterusnya, bagaimana kaedah dia nak membuktikan, dia ambil sampel. Daripada dia ambil sampel, dia sebut diberi perkataan purata sampel. Purata sampel ialah RM38. Ini ialah nilai X bar. Jadi oleh kerana data yang dikolek yang ialah sampel dan diukur nilai X bar, jadi nilai 40 yang diuji itu kita boleh gunakan sebagai nilai mu untuk external dan juga hipotesis alternatif. Nilai yang diuji dalam konteks masuk ayat ni. Jadi 40 tadi walaupun tak disebut sebagai nilai purata, dalam konteks ujian hipotesis, saya kena kaitkan dengan ujian hipotesis. Dalam ujian hipotesis, parameter yang ditulis ialah mu. Jadi 40 tu kita boleh kata mu sama dengan 40, itu yang standard bagi ujian external. Manakala hipotesis alternatif yang selari dengan dakwaan KPT tadi, perbelanjaan RM40 tu RM40 adalah tinggi ataupun kurang daripada 40, dia akan lebih kepada cenderung kepada hipotesis alternatif. Sebab dalam hipotesis alternatif saja yang ada mu kurang daripada 40. Jadi dalam konteks ni kalau saya kaitkan, ini adalah dakwaan pelajar. Yang di bawah ni ialah dakwaan KPT. Okey. Jadi kita dah selesai yang berkaitan dengan 40. Jadi mu yang kita nak uji tadi, so ingat dalam formula kita perlukan mu untuk mu dalam external tersebut untuk kita kira Z tadi. Okey, kita ada sampel, jelas N sama dengan 100. Ini ialah 100, saya sampel 100. X bar 38 dan kemudian kita ada 12 itu ialah sisian piawai perbelanjaan mingguan. Kajian lalu menunjukkan sisian piawai taburan perbelanjaan mingguan pelajar IPT ialah RM12.50. Okey, kajian lalu ni juga boleh digunakan untuk mewakili perkataan populasi. Kita gunakan data terdahulu, jadi RM12.50 ni dia bukan sampel. Kalau sampel tu dia mesti ialah sampel semasa. Contohnya purata sampel tadi kan, daripada 100 orang pelajar. Jadi ini ialah nilai sigma, RM12.20. Kes dia kat sini sigma diberi dan alfa 0.1, 1% bagi 0.01. Jadi kes ni kita tak perlukan andaian populasi normal sebab saiz sampel kita adalah saiz sampel adalah besar. Jadi N sama dengan 100. Jadi inilah kes ujian hipotesis dengan sigma diketahui. Jadi kita gunakan Z. Z adalah ujian hipotesis satu hujung 11K. Jadi seterusnya kita ada tentukan external dan H alternatif. Saya dah tunjukkan tadi. External dan H alternatif yang perlu kita tulis iaitu external mu sama dengan 40 dakwaan pelajar ataupun dakwaan KPT tak diterima. H alternatif mu lebih kecil daripada 40 iaitu dakwaan KPT tersebut. Itu cara macam mana kita nak bentuk hipotesis alternatif. Ada kalanya kita boleh kenal pasti external dulu. Tapi bila kita menulis, selalunya kita akan tulis external di atas, H alternatif di bawah. Itu dia punya aturan dalam kita menulis kan. Manakala tentukan alas ketian dalam bentuk peratusan, tapi nilai alfa tu ialah dalam bentuk perpuluhan. Jadi kalau alas ketian 1%, maksudnya alfa dia 0.01. Ujian satu hujung sebelah kiri, external H alternatif mu lebih kecil daripada 40. Kawasan penolakan di sebelah kiri. H alternatif menggunakan simbol lebih kecil. Jadi dengan alas ketian 0.01, luas kawasan berlorek di sebelah kiri ialah 0.01. Iaitu kita gunakan Z. Jadi seperti mana biasa, oleh kerana kita gunakan Z, alfa 0.01, buka jadual Z. Sebagaimana biasa, teruskan langkah yang sama, buka jadual Z, jadual ringkas ataupun jadual yang biasa tu. Kalau gunakan jadual ringkas pun awak akan dapat kedua-duanya akan bagi jawapan yang lebih kurang sama. Dan contohnya saya gunakan jadual ringkas Z. Seperti tadi, kita nak tahu kawasan berlorek dalam jadual dia bagi belah kanan. Sebab dia simetri,
Kalau sebelah kiri 0.01, kita boleh lihat juga alfa 0.01 yang berada di sebelah kanan tu. Sebab dia bersifat simetri 0.01. Okey, 0.01, kita ada 0.011. Okey, yang ini 0.01. Yang alfa yang tepat 0.01. 2.3263. 2.3263 ialah untuk kawasan di sebelah kanan ni. Dalam jadual tadi, dalam slide tadi kita lihat kawasan di sebelah kiri. Jadi nilai itu tadi kita hanya negatifkan saja. Z alpha. Jadi negatif 2.3263 dalam jadual, dalam jawapan mesti ditulis sebagai negatif. Sebab kawasan penolakan kita yang sebenar adalah berada di sebelah kiri, iaitu 2.3263. Dalam slide ni saya pakai negatif 2.33 ni. Ini sebab sebelum ni saya rujuk jadual yang asal. Jadual yang ada dua muka surat tu. Jadi kalau ada dua jawapan kat sini, di mana saya punya slide? Ada pula slide Okey, jadi kat sini awak boleh tulis juga kalau satu lagi adalah negatif 2.3263. Dia mesti negatif. Negatif 2.3263. Jadi S0 akan ditolak jika Z yang kita kira lebih kecil daripada negatif 2.3263. Tapi cara kita nak membuat keputusan, tentukan kawasan penolakan dan kita perlukan satu titik genting. Titik genting adalah titik yang memisahkan sepadan antara kawasan berlorik dan kawasan yang warna putih. Kalau kawasan berlorik 0.01, kawasan yang warna putih ni kawasan penerimaan adalah 0.9, 0.99 dah tentu. Sebab nilai di bawah kilo kesemuanya sama dengan apa ni? Sama dengan 1. Itu kita saya dah terangkan dalam topik yang kelima. Okey, jadi seterusnya prosedur masih sama. Kita kita kira Z daripada sampel. Kita perlukan X bar 38, mu sama dengan 40, sigma 12.2, N sama dengan 100. Titik statistik ujian Z kita formula yang sama, kita dapat negatif 1.64. Kebetulan Z negatif, kalau negatif kita kena ambil nilai negatif. Okey, jadi apa nak buat? Bandingkan dengan titik genting tadi. Yang mana lagi besar, yang mana lagi kecil. Ataupun kita plotkan. Kita akan tolak S0 jika Z kurang daripada negatif 2.33. Z yang kita dapat negatif 1.64 lebih besar. Dia berada di sini kan, negatif 1.64. Dia lebih besar daripada negatif 2.33. Jadi kita hipotesis oleh kerana statistik ujian kita lebih besar daripada titik genting negatif 2.33, maka S0 gagal ditolak ataupun S0 diterima. Kenapa saya guna perkataan S0 gagal ditolak? Itu bahasa statistiknya. Fail to reject. Dalam berbahasa statistik dia hanya ada dua je. Tolak S0 ataupun gagal menolak S0. Jadi maksud dia ialah gagal tolak S0 maksudnya S0 diterima. Cuma dalam bahasa statistik dia gunakan perkataan gagal menolak ataupun gagal menolak S0. Jadi lagi sekali keputusan dia S0 gagal ditolak. Bila S0 gagal ditolak, tengok apa yang diwakili oleh S0. S0 mengatakan mu sama dengan 40, iaitu dakwaan KPT tersebut tidak diterima. Lihat balik pada soalan, apa yang ditanya oleh soalan, lihat slide ke-21. Soalan bertanya, soalan berbunyi, adakah dakwaan KPT boleh diterima pada alas kesian 1%? Dakwaan KPT diwakili oleh hipotesis alternatif. Keputusan kita terima hipotesis null. S0 gagal ditolak. Jadi dakwaan KPT tidak diterima. Tidak terus jawab pada soalan. Soalan tanya, adakah dakwaan KPT tersebut boleh diterima? Dan tentu kita jawab, dakwaan KPT tidak diterima pada alas kesian 1, pada alas kesian 1%. Itu yang dimaksudkan dengan contoh ujian hipotesis satu hujung sebelah kiri. Proses dia masih sama. Perbezaan dia hanya pada genting sikit pada kawasan penolakan. Yang lain masih sama. Kaedah nak buat keputusan, kaedah nak buat kesimpulan, dia mesti merujuk balik kepada apa yang ditanya oleh soalan. Itu cara yang paling selamat.
Terutamanya bahagian kesimpulan ni. Bahagian kesimpulan ni macam mana awak nak menulis asalkan maksud dia sama. Untuk tentukan bahawa untuk ayat tersebut bermaksud dakwaan aktiviti tersebut ditolak ataupun tidak diterima. Dan mesti disebut pada arah kertian satu patut. Sebab putusan ni hanya betul pada arah kertian satu, pada arah kertian satu patut. Kalau arah kertian yang lain belum tentu. Belum tentu lagi di keputusan adalah keputusan yang sama. Okey, jadi kalau 1% itu pada 1%. Okey, untuk homework tadi kita dah ada 5%, 10%. Okey, katalah untuk sebelum ni ialah 10%. Okey, saya tukar. Okey, untuk homework aras kertian alfa 0.1 ataupun aras kertian 10%. Okay, cuba buat ujian hipotesis yang sama, tapi kali ini bila ujian hipotesis dia adalah aras kertian dia 10%. Itu saja. Cuba lihat sama ada keputusan dia berbeza ataupun tidak. Ujian hipotesis dia sangat tertakluk pada bukan saja jenis ujian, tapi juga tapi juga pada aras kertian. Aras kertian yang berbeza mungkin boleh memberi kepada keputusan yang berbeza. Dia belum tentu lagi sama ada keputusan dia sama atau tidak, kena test. Kena lihat dia punya titik genting dia berapa. Adakah dia lebih besar ataupun lebih kecil daripada nilai statistik, nilai ujian. Okey, itu 3 contoh yang berkaitan dengan ujian hipotesis. Contoh 8.1, contoh 8.2 dan contoh 8.3. Ujian hipotesis dua hujung. Awak boleh nampak dia punya perbezaan. Ujian hipotesis dua hujung. Satu hujung sebelah kanan dan juga satu hujung sebelah kiri. Ada sebab kenapa dia mesti begitu. Kenapa dia dua hujung. Sama ada dua hujung ataupun satu hujung, dia bergantung pada maksud soalan. Apakah yang ditanya oleh soalan tersebut. That's why dia kadang-kadang agak kritikal jugalah. Kena baca hati. Kadang-kadang kesilapan tu sebab pemahaman berbeza, dia boleh membawa kepada jenis ujian hipotesis yang berbeza, dan akan ada dia akan beri kesan juga pada langkah kedua, ketiga, keempat dan kelima, bergantung pada keadaan. Cuma untuk tujuan peperiksaan, suka saya nak ingatkan markah tu dia akan tertakluk kepada untuk jalan kerja yang betul akan ada markah lah. Akan ada markah dia bergantung pada bahagian yang betul. Kalau bahagian yang salah akan hilanglah markah kat situ. Jadi dalam ujian hipotesis ni, kalau awak boleh jawab dengan penuh, lazimnya pelajar dia jarang hilang keseluruhan markah. Mungkin dia betul hipotesis alternatif, dia tersilap titik genting. Mungkin dia betul titik genting, dia tersilap kira selesai ujian, tersilap buat keputusan. Kadang-kadang kesimpulan betul, keputusan salah. Keputusan betul, titik genting salah. Jadi dalam konteks exam tu dia bergantung pada kita bagi ruang pada pelajar tu markah pada bahagian yang betul je. Apa saja yang awak tulis yang berkait yang betul, akan ada markah pada bahagian tersebut. Cuma markah dia banyak tu lah. Markah dia 3 hingga 5 markah. Paling 5 markah tu macam biasa untuk satu-satu ujian hipotesis. Ada kalau yang lagi detail tu pernah ada juga soalan sampai 10 markah untuk satu soalan. Mungkin dia detail lah. Dia kena mungkin awak kena bagi dia sebasih, lukis raja dan sebagainya. Okay, itu contoh kes yang pertama. Semua contoh ketiga-tiga yang kita buat ni kita andaikan sigma diketahui. Sigma diketahui. Lain daripada andaian populasi normal dan sebagainya, sigma mesti diketahui. Kenapa pentingnya sigma diketahui? Bila sigma diketahui, jawapan kita mesti dah berdasarkan statistik Z dan juga titik genting Z ni. Maksudnya kita gunakan jadual, kita gunakan jadual Z untuk menjawab soalan ni. Kita kira Z, kita bandingkan dengan jadual Z. Bila masa boleh digunakan? Bila sigma diberi dalam soalan. Ini dia, sigma diberi. Kalau lihat dalam contoh ketiga-tiga ni, semuanya ada nilai sigma tersebut.
Itu apa ni, dia punya tip untuk yang perlu awak tahu. Sebab sebentar nanti kita akan masuk kes apa akan berlaku jika sigma tidak diberi. Okey, ada soalan? Sebelum saya teruskan pada pada kes yang seterusnya, iaitu ujian hipotesis, masih ujian hipotesis, tapi kali ini sigma tidak diketahui. Sigma tak diberi dalam soalan lah. Itu dia soalan maksudnya. Okay, slide yang ke-23. Okay. Ada soalan? Atau boleh saya teruskan? Sekarang ada. Saya teruskan. Okay. Untuk bahagian yang seterusnya, kes yang kedua, kat sini awak perlu tahu membuat perbandingan. Dia hampir sama. Cuma jika sigma tidak diketahui, ayat mudahnya Z tak boleh digunakan. Z kena digantikan dengan T. Maksudnya kita perlukan jadual T. Yang lain-lain andaian dia sama. Populasi normal, N dia mesti besar. Kalau kecil kena andaian populasi normal. Theorem Hartman-Musab, bla 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 tu masih sama. Tak ada beza. Cuma kalau awak lihat kat sini, kita gunakan T. T sama macam topik yang ketujuh. Bila kita buat selang keyakinan. Kita akan gunakan T sama dengan S bar tolak mu. Kali ini tempat sigma. Sebelum ni sigma kan? Ini sebelum ni sigma. Kita gantikan dengan S. Sigma tak ada, gunakan T. Kat situ nanti akan, kalau awak tak berhati-hati nanti dalam awak silap mendefinisikan CCM piawai, dia akan boleh, orang kata, beri kesan lah. Sepatutnya T awak gunakan Z. Macam biasanya bakal akan diberi pada bahagian yang betul. Patut guna Z, awak kira T. T awak betul. Tapi itu bukan sepatutnya T, tapi dia adalah Z. Begitu juga simbol-simbol yang awak gunakan pun akan memberi kesan pada markah. Dan kita ada sigma X bar, saya rasa saya dah sebut sebelum ni. Itu ialah alat piawai persampulan. Yang lain-lain itu masih sama. Okey, just ingatan untuk sistem piawai sampel. Topik yang ketiga kita sudah belajar. Ini formula sistem piawai sampel yang ringkas. Ini formula yang ringkas, sistem piawai sampel. Sebelum ni kita ada perjumlahan X tolak X bar kuasa 2 bagi N tolak 1. Formula yang sama. Formula yang berbeza, tapi jawapan dia sama. Jawapan dia adalah sama. Cuma formula je saja yang sikit berbeza. Jadi anda boleh gunakan kedua-duanya, sama ada formula yang konvensional yang kita dah belajar dalam topik yang ketiga ataupun formula yang ini. Dan formula yang baru ni, awak nampak yang di bawah ni, bagi saya ni adalah formula yang ringkas sebab dia tidak memerlukan sisian. Dia hanya perlukan perjumlahan X kuasa 2 dan perjumlahan X dalam kurungan kuasa 2. Tak perlukan X tolak X bar kuasa 2. Maksudnya kita tak perlu kira nilai X bar pun boleh dapat nilai CPY. Tapi kita tahu bagaimana nak gunakan CPY ni. Okey, untuk contoh, saya rujuk contoh muka surat 24, contoh 8.4. Apa cerita dia? Dia kata kerajaan telah melancarkan kempen pita semula. Kempen pita semula di seluruh negara. Salah satu aktiviti yang dijalankan ialah melalui iaitu membeli surat khabar lama daripada isi rumah. Sebuah syarikat telah dilatih untuk menguruskan pembelian surat khabar lama daripada setiap isi rumah. Syarikat tersebut mendakwa keuntungan hanya boleh diperoleh jika purata berat surat khabar setiap isi rumah melebihi 2 kilo. Oleh itu, satu sampel yang mengandungi berat surat khabar lama yang dijual oleh setiap isi rumah tersebut telah direkodkan dan kajian ini melibatkan 148 buah isi rumah. Dia buat pengiraan, dia tengok setiap isi rumah punya berat, ada 148, data, dia bagi data tersebut. Ini data ada muka surat 25, berat surat khabar lama yang dijual oleh setiap isi rumah. Daripada isi rumah yang pertama 1.5 kilo sampailah surat isi rumah yang terakhir 0.9 kilo. Kita catatkan. Soalan dia, adakah pembelian surat khabar lama daripada isi rumah menguntungkan, memberi keuntungan kepada syarikat tersebut? Uji pada alas kesian 1%. Uji pada alas kesian 1%. Jadi oleh kerana kita ada soalan, kita ada perkataan uji pada alas kesian 1% itu jelas menunjukkan dia mesti buat ujian hipotesis. Kalau ujian hipotesis,
Set dia masih sama, ada 5 ni. Tentukan SK sensitif, aras setiap dia berapa, kawasan penolakan dia macam mana, kasih ujian dia, dan kemudian kita buat keputusan dan juga buat kesimpulan. Set dia masih sama, cuma kita kena lihat apa maklumat yang diberi. Dan bagi ujian hipotesis kita belajar untuk satu populasi ini dia bisa ada kes sigma diketahui dan juga sigma tidak diketahui. Okay, ini contoh kes sigma tidak diketahui. Sigma tidak diketahui maksudnya dalam soalan tak diberi sigma. Kalau baca soalan tadi, tak ada pun satu disebut perkataan sigma. Yang ada ialah 2 kilo dan juga 148. Kajian ini melibatkan 148 isi rumah. Jelas, yang ini ialah size sampel lah kan. And sama dengan 148. Size sampel besar. Jadi kita tak perlu ada yang populasi normal. Kemudian kita ada perkataan 2 kilo sebut. Syarikat mendakwa keuntungan hanya boleh diperolehi jika purata berat surat khabar setiap isi rumah melebihi 2 kilo. Okey. Purata berat setiap isi rumah melebihi 2 kilo. Dia ada sebut perkataan purata lagi sekali. Dia antara mu dengan X bar. Kalau X bar ialah mesti daripada sampel. Okey. Ayat ini ialah secara umum. Jadi dia bukannya sampel. Kalau dia bukan sampel, dah tentulah dia populasi. Ialah mu. Jadi syarikat tu mendakwa purata keuntungan mestilah melebihi 2 kilo. Purata mesti melebihi mu mesti melebihi 2 kilo. Dakwaan dia mu melebihi 2 kilo. 2 kilo mu melebihi 2 kilo. Kemudian satu sampel telah diambil dan dia melibatkan 148. Nilai X bar pun tak disebut. Tapi dia beri data. Dan sigma pun tak ada. Dalam soalan ni tak disebut apa-apa nilai sigma, tapi kita nak buat ujian hipotesis. Dalam kes ni, dia bagi data mentah. Jadi bila dia bagi data mentah, sigma tak ada, mu tak ada, X bar tak ada. Jadi maksudnya kita kena kira lah sebab kita ada sampel. Jadi kita ada sampel, X bar kena kira X bar. Sebab sigma tak ada, kita kena tahu berapakah X. Berapakah dia punya ataupun X kuasa 2 ataupun dia punya CMPO ataupun CMPY ataupun CMPO sampel ataupun variable sampel. Jadi itu antara tip dia. Kenapa soalan ni begini kan? Kerana soalan tu minta kita untuk cari nilai X bar dan nilai mu. Cuma data tu memang banyak lah. Bila data tu banyak, kena kira lah. Kena kira untuk pastikan sebagai ulang kaji macam mana nak kira X bar, QS. Saya rasa tu satu contoh latihan yang baik. Dan kita pun masih dalam skop untuk kita punya ujian kan. Ujian kita nanti pada 20. Jadi belajar kira X bar dan S. Itu antara perkara yang awak perlu tahu untuk mengira S bar dan kira CMPY dengan menggunakan data mentah. Tapi anda dibenarkan dengan menggunakan kalkulator. Yang penting anda kena tahu bagaimana nak kira. Sebab untuk levelnya dia bukannya penilaiannya bukan pada apa kami nak uji awak untuk mengira. Kami nak uji anda tahu tak macam mana nak kira statistik yang tertentu. Okey, jadi X bar dah ada, S dah ada. Saya pun dah tolong kirakan, awak Waktu tu tekan mute ke?
Okey, untuk buat ujian hipotesis ni, kita mesti perlu tentukan S0 dan S alternatif. S0 dan S alternatif kita masih berkait dengan nilai mu. Cuma tadi ada dakwaan firma tu mengatakan bahawa pembelian surat khabar lama, pembelian surat khabar lama apa tadi dia kata? Syarikat akan mendapat keuntungan. Keuntungan hanya boleh diperoleh jika purata berat surat khabar kita isi rumah melebihi 2 kilo. Jadi kita nak uji adakah purata keuntungan yang diperoleh melebihi 2 kilo. Perkataan melebihi itu maksudnya mu lebih besar daripada 2. Jadi mu lebih besar daripada 2 ada dalam hipotesis alternatif sahaja. Tak ada dalam hipotesis null. Sebab hipotesis null hanya gunakan simbol sama dengan. Jadi S alternatif mengatakan mu lebih besar daripada 2, iaitu menguntungkan pembelian surat khabar lama tersebut, menguntungkan syarikat tersebut. Dan automatik S0 sama dengan 2 maksudnya tidak menguntungkan. Jadi jawapan kita nanti ada pada hipotesis alternatif yang selari dengan dakwaan firman tadi, bahawa pembelian surat khabar lama hanya menguntungkan jika berat purata dia melebihi 2 kilo. Jadi kita tahu ini ialah ujian hipotesis satu hujung sebelah kanan. Dia tak boleh jadi satu hujung sebelah kiri sebab dia takkan sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam soalan tadi. Langkah yang kedua, aras ketiak 0.01. 0.01 kali ini kita kena gunakan T. Kita kena gunakan T kan. Tadi kita kata nak gunakan T. Jadi tentukan titik genting kawasan penolakan, tapi kali ini kita gunakan T yang sama. T yang sama, jadual T yang sama, buka jadual T. Cuma T kena ingat dia perlukan darjah kebebasan. Darjah kebebasan kita, N kita berapa? N kita ialah 148. N ialah 148. Jadi darjah kebebasan N tolak 1 sama dengan 147 ataupun V lah. V ataupun N tolak 1. N tolak 1 sama dengan V ataupun darjah kebebasan sama dengan 147. Okay, dalam soalan, dalam jadual kita tak ada 147. Kita hanya jadual hanya ada 140 dan 150 kalau tak silap. Jadi yang paling hampir ialah 150. Kita kena hampirkan dengan 150 yang ada dalam jadual. Jadi cari T, aras ketiak 0.01, ujian satu hujung sebelah kanan. Jadi alfa tak perlu bahagi 2. Jadi N dia ialah yang ada 150. 140 tak ada. Jadi buka jadual T, awak akan dapat nilai 2.351. 2.351. Ujian satu hujung sebelah kanan hanya ada satu kawasan penolakan. Jadi alfa tak boleh bagi 2. Alfa 0.01. Dalam jadual T, kita akan dapat nilai 2.351. Ujian hipotesis kita, titik genting dia ialah 2.3. Ini adalah titik genting dia daripada jadual T. Cuma kali ni, dia daripada jadual T. Itu saja. Yang lain dia masih sama. Jadual T ni ingat dia ada darjah kebebasan. Yang keempat, kiralah. Sebab kita gunakan titik genting T, jadi kita kena gunakan statistik ujian T. Iaitu S0 kita akan tolak jika statistik T kita lebih besar daripada 2.351. So, berapa nilai statistik T? Kena kira. Kita perlukan T sama dengan S bar tolak mu, 2.18 tolak 2. 2 ni datang daripada mu dalam S0. Bagi dengan alat piawai dia, 0.981. Ini kena kira betul-betul. Kalau silap, T awak akan silap. Bagi punca kosong 148, kita akan dapat 2.232, iaitu lebih kecil daripada 2.351. Jadi oleh kerana statistik ujian kita lebih kecil daripada 2.351, maka S0 gagal ditolak. S0 diterima ataupun ayat yang paling tepat ialah S0 gagal ditolak. Bila S0 gagal ditolak, proses dia masih sama. Apakah kesimpulan dia? Kita kena buat kesimpulan. Tengok apa ayat digunakan oleh soalan. Soalan tanya, pada alas ketiak 1%, adakah pembelian surat khabar lama menguntungkan? Jadi kita gagal tolak S0 kata tidak menguntungkan. Jadi jawapan last kali yang tulis pada alas ketiak 1%.
pembelian surat khabar lama adalah tidak menguntungkan. Pembelian surat khabar lama daripada isteri rumah adalah tidak menguntungkan siasat tersebut. Sebab kita gagal tolak SK. Okey, proses dia sama. Maksudnya kalau awak lihat tak banyak beza antara Z dengan T. Proses dia masih sama, cuma anda kena pasti je nak gunakan Z ataupun nak gunakan T. Jadi dalam hujah hipotesis ni sebenarnya kalau orang kata kalau bagi saya payah untuk pelajar tu dapat markah kosong kalau dia kalau dia belajar lah kan. Kalau dia tak buat ulang kaji ni payah lah. Buat ulang kaji awak tahu step 5 ni payah awak dapat markah. Sebab kalau tersilap pun kesilapan dia tidak berkait sangat antara satu dengan satu. Mungkin awak betul hipotesis alternatif, betul hipotesis, salah titik genting tu je. Keputusan mungkin boleh betul. Sebab kesan ujian betul. Betul juga kesimpulan. Ada pelajar keputusan dia betul tapi kesimpulan dia salah. Ada pelajar sebalik pula. Satu salah, satu betul. Keputusan salah, kesimpulan betul. Keputusan betul, kesimpulan salah. Jadi itu menunjukkan dia masih belum faham lagi. Bagaimana untuk menginterpretasikan, menerjemahkan keputusan ujian hipotesis. Apa lagi untuk menentukan mencari nilai Z dan T dan jadual itu saya rasa tak sepatutnya jadi masalah sebab kita guna dalam topik yang kelima, ke-6, ke-7 dan ke-8 jadual Z dan juga jadual T. Begitu juga topik yang ke-9 nanti kita masih gunakan jadual Z dan juga jadual T. Okey. Itu kes bagi sigma tak diketahui. Jadi saya hanya bagi satu contoh. Yang lain tu sama. Yang lain tu masih sama. Jadi untuk homework tambahan, saya nak tukar kat sini je. Saya nak tukar kat sini. Okey. Untuk kali ni, untuk homework yang ni, okey, jadikan ujian ni dua hujung. Okey, saya tengok macam mana awak respon. Katalah mu tak sama dengan 2. Itu je. Jadikan ujian dua hujung. Maksudnya apa tau? Jadi external je. External mu sama dengan 2. H alternatif mu tak sama dengan 2. Itu saja. Dia punya homework dia. Alas ketian masih sama. Alpha 0.01. Yang mana betul? External betul ke? H alternatif H alternatif yang betul. Lihat apa kesan dia. So, kali ini untuk homework ujian dia dua hujung, jadi dia ada dua kawasan penolakan di sebelah kanan, di sebelah kiri. Ya, dengan perbezaan ni awak boleh lihat dia punya kesan dia. Dia boleh bantu awak lagi faham. Bila kita ubah ujian hipotesis, ubah rangkaian, apa bahagian yang berubah. Tak semestinya dia berubah, kemungkinan keputusan dia sama. Kesimpulan dia sama. Cuma kena tahu dulu. Sebab setiap ujian hipotesis dia sangat takluk pada S-nya ada, S alternatif, alas ketian, dan juga nilai-nilai statistik yang lain. Okey, itu kes sigma tak diketahui. Okey. Betul. Boleh saya tanya sikit? Ada soalan? Okey, silakan. Boleh tak terangkan balik kenapa kita gunakan differentiator dia tu 150 bukan 147? Which one? Yang mana satu? 150 tu apa? Kan kita N tolak satu. Okey. Okey. Untuk darjah kebebasan. Degree of freedom. Okey. Okey, untuk darjah kebebasan untuk kes ni. Okey, sebab bila kes T, kalau awak ingat T dia ada darjah kebebasan. Dia tak sama macam Z. Z tak ada darjah kebebasan. Jadi untuk bila kita buka jadual Z, kita tak akan tengok berapa size sampel. Asalkan size sampel besar, bertambah nombor, kita boleh cari Z yang mudah. Tapi untuk T tidak. Nilai T ni dia akan tertakluk pada, selain daripada alas ketian, dia juga kena tengok dia punya size sampel ni. Okey, untuk T, bila katalah alas ketian 1%, alas ketian 1%, 0.01. Okey, untuk T, kita kena ada lagi satu maklumat darjah kebebasan. Darjah kebebasan ialah N tolak 1. N tolak 1. Soalan ni size sampel dia berapa tadi? Size sampel dia ialah 148. Okey, size sampel dia 148. N dia 148 N 148. Darjah kebebasan akan jadi 147. Darjah kebebasan akan jadi 147. Jadi saya kena tengok dekat T, bahagian 0.01, kepala dia 0.01. DF dia ataupun degree of freedom dia ialah darjah kebebasan dia, V dia ialah 147.
Dalam jadual, kalau awak buka, okey, saya buka ya jadual Saya buka jadual supaya nampak. That's why kalau awak boleh bayangkan jadual tu, awak tahu apa yang saya maksudkan. Jadual saya pun dah conteng lah. Sebab tu jadual tu penting. Jadual, okey. Saya buka jadual T. Okey. Saya tak boleh nampak jadual T saya. Jadual T, kita nak tadi 0.01. Darjah kebebasan 147. 0.01. Kolom yang kelima ni. Kolom yang kelima 0.01. Tengok 147. 0.01, 147 tak ada. Yang ada 100, yang ada 100 apa ni? 140 dan 150. Kita nak 147. Jadi 147 paling hampir dengan, yang paling hampir dengan 147 ialah 150 kan? 150. Jadi 150 berapa T yang ditunjukkan? 2.3, 2.351. Sebab tu perlu pilih 150. Sebab kita nak 147. Tapi dalam jadual tak ada. Kalau dalam jadual ada, kena ambil dia cepat tu. Tapi dalam jadual hanya ada 150. Kita boleh hampirkan. Kalau saya tulis 150, saya hampirkan dengan 147, saya hampirkan 150. Ini dia, tulisan dia. Dalam start dia. Dalam statistik dia akan tulis 2 ni. Apa dia tunjukkan 147. Kemudian macam ada gelombang tu kan. Gelombang tu maksudnya dihampirkan dengan 0. Bukan 0.1, silap pula. 0.01. Itu tak 0.01 atau 0.1. 0.01. Okey, betul kan ni? 0.01. Okey, ini tersilap. 0.01. Dari sini pun 0.01. Ada 2 titik bulan. 0.01, 0.01, 147. Yang apa ni, yang berombak ni saya lupa apa nama dia. Nama dia dihampirkan dengan 0.01, 150. Sebab tu saya ambil 2.351. Dalam jadual 147 tak ada. Dalam jadual dia ada 140 dan 150. Yang paling hampir ialah 150. That's why nilai dia 2.351. Amin. Kalau dia punya tu N tu 145, kita patut ambil yang mana? Okay, good question. Which one? Awak nak ambil yang mana? Ada 2 jawapan. Satu 2.353, 2.353, 2.351. Sebab tu apa yang awak tulis tu penting. Kalau awak pilih 2.353, awak kena tulis T 0.01 140. Awak akan hampir itu kan. Ada pelajar yang kedua dia hampirkan 150 betul. Sebab apa ni, nilai dia pun tak jauh beza antara 2.353 dan 2.351. Jadi keputusan tu akan sama nanti lebih kurang. Kalau dia, jadi kalau jawapan dia akhir kita mungkin berbeza sikit lah. Apa ni, bergantung pada awak punya statistik ujian tu macam mana. Kalau statistik ujian awak masih 2.3, 2.232, dua-dua jawapan tu sama. Dua-dua jawapan, dua-dua titik genting tadi dia tidak menjejaskan jawapan. Sebab statistik ujian jauh lebih kecil kan daripada 2.3 kan. Ya 2.2. Dia tak jejas. Itu kalau apa ni, dalam exam kalau penggubal tu dia apa ni, kalau kes saya akan pastikan tak akan berlaku lah. Sebelumnya masa kami buat soalan pun sebelum awak jawab, saya kena jawab dulu soalan tu kan. Bila kita jumpa kes-kes macam ni, bila pada pentaksiran dan sebagainya, selalunya kita nasihatkan supaya jelas lah, maksudnya biar ada satu jawapan sajalah. Kalaupun ada keperluan untuk diuji begitu pun, kedua jawapan tu kalau di tengah-tengah tu macam kes tadi kan. Sebab kita kita ada 145 tu dia hampir dengan mana, 140 ke 150, macam tengah-tengah kan. Kita nak bundahkan ke mana. Sebab dia bukan matematik, ini statistik, jadi kita boleh terima tu dua-dua. Cuma untuk memudahkan marking dan sebagainya, selalunya kita dalam exam takkan jumpa kes macam itulah. Kami akan pastikan bahawa anda hanya
hampirkan kepada satu saja. Dalam kes ni, kalau 147, anda mesti kena hampirkan 150. Kalau anda hampirkan 140, salah lah jawapan dia. Cuma dalam latihan, kalau jumpa, maksudnya dua-dua tu betul. Begitu juga untuk kes-kes yang lain. Kalau awak nak cari satu nombor tu, nombor yang tepat tak ada. Carilah nombor yang paling hampir yang ada dalam jadual. Tapi bila awak ambil nombor tu, tak boleh bulatkan. Kalau katalah dah ambil 2.353, ambil je 2.353 tu. Kalau ambil 2.351, ambil je 2.351. Jangan bulatkan. Nombor-nombor dalam jadual tak boleh dibulatkan. Mesti ambil. Nombor yang awak kira boleh. Macam awak kira T, berapa dapat? Katalah dapat 2.33333. Anda nak mudahkan 2.3. Boleh. Itu sebab tu nilai kita kira. Bukan nilai dalam jadual. Okey. Maksudnya jadual T yang sama, kita masih merujuk pada jadual T yang sama. Ada soalan lagi? Kalau kita pergi pada bahagian yang terakhir untuk topik yang ke-8 ni. Kalau kita ada bercakap ke, kita tekan mute lagi kot. Okey, saya tekan mute. Dekat mana tadi? Kenapa dah hujung-hujung ni pula? Kat mana Saya mute pun ni? tak pasti daripada agak lama juga tadi. Okey, saya rasa mungkin start ni bila saya tukar slide ni. Bila saya tukar slide, saya rasa bila saya tukar slide, dia tekan enter. Okey. Saya pergi sini. Saya rasa dekat bahagian yang terakhir tu, slide, saya dah habis populasi contoh 8. Okey, contoh 8.5 ni kan. Contoh 8.5 masih hujan T. Saya tak nampak saya punya screen. Apa ni dah? Okey. Okey, untuk contoh 8.5 ni, slide 28 ni masih hujan T. Cuma dalam kes ni, kenapa T? Seperti biasa, sigma tak diberi. Kita kena kira T. Dan dia ada dua kawasan penolakan. Sebab ujian hipotesis dua hujung. That's all. Yang lain dia masih sama. Dan kita dapat titik genting kita ada dua. Satu positif, satu negatif. Dan statistik ujian kita negatif. Dan lebih kecil daripada negatif 2.131. Kita tolak external. Kita kena buat keputusan external ditolak. Maka kesimpulan dia masih sama macam biasa. Lihat pada soalan. Soalan tanya apa? Sesuaikan jawapan kesimpulan dengan soalan. Dan dia selari dengan keputusan kita tolak external ataupun kita terima external. Okey, jadi maksudnya tak banyak perbezaan antara sama ada sigma diketahui atau sigma tak diketahui. Proses sama. Cuma bila sigma diketahui kena guna Z, bukan jalan Z. Bila sigma tak diketahui kena kira S dan gunakan T. Itu saja. Yang lain masih sama. Okey, contoh 8.6. Okey, ini pun contoh tambahan. Satu hujung sebelah kiri. Step yang sama. Ini saya tinggalkan untuk anda punya ulang kaji lah. Masih gunakan T sebab ada S.
Sebab sigma tak diberi. Sebab sigma tidak diberi, kita perlukan S. Okey, last kali untuk hari ini ialah ujian hipotesis bagi populasi nisbah. Kita ada dalam selang keyakinan populasi nisbah. Dalam ujian hipotesis pun kita ada populasi nisbah. Populasi nisbah, bagaimana yang saya dah sebut, dia gunakan Z. Dia hanya gunakan Z, dan formula Z dia ialah formula yang ini. Z dia berbeza sikit dengan formula Z yang kita gunakan dalam selang keyakinan. Dari sini kita perlukan P hat, nisbah sampel, perkadaran sampel, X bagi N, dan P saja ialah nisbah populasi ataupun nilai P dalam S0. Dia populasi nisbah gunakan Z, jadi kita boleh buat ujian hipotesis gunakan Z. Cuma bila ujian hipotesis gunakan Z ni, dia berbeza sikit dengan dia punya S0 dia. S0 dan S0 masih ada dua hujung, satu hujung. Cuma kali ini dia tidak gunakan mu lagi. Dia hanya gunakan P. Okey, untuk contoh, cuba lihat contoh 8.7 untuk populasi perkadaran. Okey, soalan dia pun selalunya dia berbeza sikit. Dia tak sebut X bar, dia tak sebut main, tak sebut CMPY. Data yang diberi adalah data dalam bentuk nisbah. Okey, katalah contoh 8.7 yang terakhir ni, katalah seorang pendidik pertanian mendakwa bahawa lebih 80% daripada petani yang menggunakan biji benih XYZ berjaya meningkatkan pengeluaran mereka. Dapatkah dakwaan pendidik itu diterima? Okey. Jika satu sampel yang mengandungi 400 petani yang menggunakan benih XYZ itu, hanya 300 orang petani yang berjaya meningkatkan pengeluaran mereka. Gunakan alfa 0.05. Lagi sekali, alfa itu ialah aras kesian. Gunakan aras kesian 0.05, dan kita nak buat, yang perlu kita lakukan ialah buat ujian hipotesis untuk kita buktikan dakwaan pendidik tersebut. Kita ada angka 80%. Lihat apakah nombor angka-angka yang disebut. 80%. Saya punya ni. Kita ada 80%. Kemudian kita ada 400 orang petani dan 300 orang petani. Okey, kita nak buktikan dapatkah dakwaan penyidik itu diterima pada aras kesian 5%. Apakah dakwaan penyidik tersebut? Penyidik tersebut mendakwa lebih 80% daripada petani. Lebih daripada 80%. Kita ada data dalam bentuk peratusan. Dalam soalan ni dia tak ada perkataan purata, tak ada perkataan CMPY sampel selalunya. Jadi kalau lebih dari 80%, ini contoh perkadaran populasi nisbah. Lebih 80% dalam nisbah dia jadi 0.8. Oleh kerana dia bersifat umum, dia adalah nisbah populasi, iaitu nilai P. P lebih daripada 80%. Dakwaan petani tersebut. Dakwaan penyelidik tersebut. Jadi untuk membuktikan, kita ambil sampel. Daripada sampel 400, hanya 300 petani yang berjaya meningkatkan pengeluaran mereka. Jadi kat sini kita boleh dapatkan nisbah sampel petani yang berjaya ataupun nisbah sampel. Daripada 400, kita dapat bagi daripada 400 hanya 300, iaitu nisbah 3.4, 0.75. Ini nama nisbah sampel. Dia menggantikan mean sampel. Jadi daripada sampel, maklumat sampel hanya mengatakan 75%. Adakah dengan menggunakan maklumat sampel ni kita boleh katakan dakwaan penyidik, kita boleh terima dakwaan penyidik. Penyidik mendakwa lebih 80%. Tapi kita hanya ambil sampel hanya 0.75 ataupun 75%. Jadi seperti mana yang saya sebut dalam statistik, kita takkan bandingkan nombor dengan nombor. Kita kena proses dia. Kita kena ambil 0.75 dia, kita kena ambil kira bahawa 0.75 ni hanya datang daripada satu sampel. Kalau kita ambil sampel yang lain, mungkin kita akan dapat data yang lain. Jadi bila kita nak buat ujian hipotesis, masih ada 5 step. Cuma kali ni kita tidak menggunakan mu, kita gunakan P. P lebih daripada 0.8 itu ialah dakwaan penyelidik. Jadi dia adalah hipotesis alternatif. Sebab dalam hipotesis alternatif saja yang ada simbol lebih besar. Jadi lawan dia hipotesis null. Hipotesis null mesti juga P. Simbol sama dengan 0.8.
Jadi H alternatif adalah dakwaan penyidik. Jadi, yang mana satu betul? H-nya betul ataupun H alternatif betul, kita kena buat ujian hipotesis yang sama. Kali ini gunakan Z, mesti gunakan Z, tapi kali ini untuk P saja. Jadi maklumat daripada soalan N sama dengan 400, P hat 0.75 dan juga itu saja dua maklumat yang kita ada. P tadi ini untuk S-nya dan H alternatif. S-nya sama dengan P sama dengan 0.8. Dakwaan penyidik ditolak. H alternatif mengatakan P lebih besar daripada 0.8. Dakwaan penyidik diterima. Dakwaan penyidik diterima. Jadi ini cara kita nak bentuk hipotesis null dan hipotesis alternatif berdasarkan nilai P. Dia masih ada satu hujung kanan, dua hujung dan juga satu hujung sebagi masih sama. Sebab kali ini untuk P dan kita gunakan Z. Berapa aras ketian tadi? Aras ketian 5% 0.05 sama. Kita gunakan Z. Kita boleh lukis jadual Z. Buka jadual Z ringkas. Lihat 0.05. Awak akan jumpa 1.645. 1.645. Lihat jadual Z yang ringkas ni. Positif dan dia mesti positif sebab satu hujung sebelah kanan. 1.645. Alas ketian 0.05. Kita kena kira statistik Z daripada sampel tadi, kena kira Z. Kalau Z lebih kecil, lebih besar daripada 1.645, kita akan tolak H. So, berapakah statistik Z? Kita kena kira. Kita perlukan apakah formula P hat tolak P. P hat tadi 0.75 tolak P dalam H0 0.8. Okey, bahagi dengan P. P kali 1 tolak P. Ini semua P dia gunakan P. Ingat 0.8 dia bukan gunakan P hat. Berbeza dengan selang keyakinan. Kalau selang keyakinan dia gunakan P hat. Untuk ini digunakan P. Bahagi dengan N400. Proses dia sama, kira Z. Dapatlah Z negatif 2.5. Kita dapat Z negatif 2.5. Kalau negatif 2.5 tu jauh ke sebelah kiri. Kat sini kan negatif 2.5. Dia berada di kawasan yang berwarna putih. Kawasan penerimaan H. Ataupun kita boleh kata statistik Z yang kita kira ni negatif 2.5 lebih kecil daripada positif 1.645. Jadi jelas kita terpaksa gagal menolak H0. H0 gagal ditolak. Sebab statistik ujian kita berada di kawasan penerimaan H0. Jadi balik semua proses yang sama. H0 gagal ditolak. Kalau H0 gagal ditolak, maksudnya dakwaan penyidik tersebut tak diterima. H0 gagal ditolak. Jadi apa yang dikatakan oleh H0? H0 mengatakan P sama dengan 0.8 ataupun H0 mengatakan dakwaan penyidik ditolak. Sebab dia mesti berlawanan dengan H alternatif. So bila dakwaan penyidik ditolak, macam mana nak tulis kesimpulan? Tengok soalan. Soalan tanya apa? Soalan kata dapatkah dakwaan penyidik tersebut diterima? Jadi kita pada aras ketian 5%, dakwaan penyidik tersebut tidak diterima ataupun dakwaan penyidik tersebut ditolak. Jadi, apa yang dijawabkan tersebut tidak betul. Jadi kat situ kesimpulan keputusan H0 gagal ditolak, kesimpulannya dakwaan penyidik itu ditolak. Sebab H0 mewakili mengatakan jawapan penyidik tersebut adalah tidak betul ataupun ditolak. Jadi itulah cara untuk buat ujian hipotesis dengan menggunakan Z. Untuk kes yang ketiga, untuk populasi nisbah. Step dia masih sama. Asalkan digunakan Z, step dia sama. Cuma kena tentukan H0 tu sama ada P ataupun mu, satu hujung, dua hujung ataupun satu hujung kanan ataupun satu hujung kiri. Okey, jadi itu saya rasa yang berkaitan dengan untuk hari ini yang berkaitan dengan ujian hipotesis satu sampel. Jadi kita ada 3 kes. Ingat kita ada 3 kes. Balik semula pada yang asal daripada minggu lepas. Kita ada 3 kes. Sigma diketahui. Okay, sigma diketahui bila buat latihan tengok soalan. Ini antara awak akan tanya. Sigma diketahui guna Z. Sigma tak diketahui guna T. Bagi populasi perkadaran kita hanya guna Z. Okey, jadi itu yang berkaitan dengan ujian hipotesis satu populasi. Satu populasi maksudnya dia hanya melibatkan satu sampel. Jadi saya rasa itu saja untuk hari ini. Ada soalan? Ada masa 5 minit lagi. Ada soalan untuk topik yang ke-8 ni?
Okay, kalau tak ada soalan, maksudnya kita dah habis topik yang ke-8. Untuk topik yang ke-9 saya akan sambung minggu depan. Topik yang ke-9 masih ujian hipotesis. Step yang sama, cuma dia untuk ujian hipotesis kalau kita ada 2 sampel ataupun kita ada 2 populasi. Kita nak buat perbandingan antara sampel A dan sampel B. Yang mana lagi bagus? Yang mana lagi besar kuartal dia? Yang mana lagi tinggi prestasi dia? Kita ada satu part lagi nama dia masih ujian hipotesis, maksudnya dia masih melibatkan penggunaan Z dengan T. Masih melibatkan penggunaan Z dengan T, cuma dia ada 2 populasi saja, 2 sampel. Jadi step dia tu berbeza sedikit. Pengiraan tu dia akan jadi lagi banyak sebab data tu akan jadi lagi banyak. Jadi kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada, saya nak berhenti setakat ni. Terima kasih kepada pelajar yang hadir, yang beri perhatian pada kelas saya pada hari ini. Recording macam biasa, saya akan share link dia di di UK Folio untuk topik yang ke-8 ni. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum dan selamat petang. Jumpa lagi minggu depan, insyaAllah. Terima kasih Cik Amin. Terima kasih, Dr. Terima kasih, Terima kasih, Cik Amin. Sama-sama.